Okay guys, hari ni kita ada sebiji Suzuki V100. Tengok Honda. Jadi saya nak tanya ada sikit lah. Pas kita daripada sini bos? Oh, kami dari Matu. Dari Matu. Oh, dari Matu. Kita motor tu kita on the road ataupun macam ni kah? Oh, on the road. Market sampai. Oh, market sampai. On the road. Ini kalau Oh, okey. Berapa lama masa kita ambil untuk sampai? dalam 4 jam lebih lah. 4 jam lebih. Oh, boleh tahan. Jadi motor tu standard je? Oh, standard habis. Standard habis. Carburetor je lah yang luka. Sebab motor yang nyaman asal. Oh, jadi motor tu kita modified pada bahagian luar je lah. Oh, luar je lah, luaran je. Ini bagi kita ride selama 4 jam dengan motor tu. Oh, selesa lah. Selesa. Dah nyaman lah, santai-santai. Oh, okey. Nang minat kah, ada geng kah ataupun macam ni kah? Memang contohnya minat. Minat. Oh, benda tu lama dah cari je. Oh, yalah betul. Sebab kita tu stroke nak. Sekarang susah nak jumpa nak. Okey dah. Jadi, apa yang special lah motor tu bagi kita lah? Bagi kita, apa yang special? Nya special saya dah lah, tapi nya cina kacak sekarang enggak. Oh. Jadi tangga kita modified, colornya pun dah kacak. Jadi kami tertarik dengan lampu depan nanti. Boleh kita tunjuk dengan kami? Oh, tak apa yang start lah. Boleh? Boleh ah. Itu semua. Ya, digital meter. Digital meter. Jadi mau tanya, berapa anggaran kos yang kita dah habiskan kat motor anggaran je lah? Anggaran dekat 900 lah. Ya, 900. 900 lebih macam mana? Barang tu kita boleh diimpun kah apa sebenarnya? Mun spray, make up semua kami impun lah. Barang semua repair impun saya dah hantar kedai. Cuma beli je lah, beli di kedai, cari barangnya di Selanjang. Kira nang pola diimpun, boleh kata pola diimpun lah saya dah hantar ke kedai bandar. Tidak, memang boleh diimpun 100%. Yalah minat lah. Minat. Semua repair impun. Okay. So, kami orang nak beri kita gift lah. Okay guys, dia sudah dapat review motor sudah. Jadi kita ada ampau lah. Mana dengan tengok kamu dengan hasil lah. Dia boleh pilih. Semua ada isi. Semua ada isi dengan. Semua ada isi. Pilih mana-mana aja. Satu saja kah? Satu saja. Ada main TikTok ah? Ada? Ada follow saya? Saya rasa macam belum ada. Tidak apa. Ini nanti mau follow saya. Okey, coba buka. Buka, boleh. Paling kecil 5, paling besar RM100 dalam. kalau dapat 100. Oh, RM100. Okey lah, pakai isi minyak, pakai minum kopi. Okey, dah. Okey. Kali tu pada. Follow. Dah follow. Terima kasih ya. Okey, Enjoy ya. Terima kasih, wow. Okay, thank you. Okey, terima kasih bos. Okay. Okay, let's go. Next motor siapa kena lagi? Lai.